Okay guys, so hari pun dah malam dah. Lo ni jam menunjukkan 8.41 PM. Kali terakhir berwajah macam ni, kita nak tukar apa barang yang kita beli tadi ni, kita nak angkau. Lepas pada tu kita nak cat kulit injin kita dah rasa macam nak buat warna gold. Jadi kita pakai gelas dulu. Sebab apa Bami pakai gelas? Kan Bami menega. Lagi minyak tu masuk celah kuku ni makan masa nak keluar tau. Lepas tu tak nak buat live pula, orang tengok apa kuku kelengahnya. Padahal kuku kita nampak comel tu. Tu macam dengan perempuan tu kuku kita. Bukan besar-besar. Tapi masalah dia, gelas ni satu je masalah dia. Cepat terkoyak. Masalah tu ya. Oh lama kita tak komen dah. Akashite aywa. Kan dah cakap. Tak ada apa-apa dah terkoyak dah. Jom. Aduh. Ada dek kita. Kita lupa satu barang tadi ni. Cushion. Tengok cushion tu. Kalau sedih cushion ni. Aduh. Lupa beli bosku. Tapi tak apa ni. Kita kira lain. Buat cushion ni. Apa men? Men. Keru pun berkarak dah. Dia macam misal Bami jenis macam tu. Hari nak pi event apa semua bawa nak kalut. Sebelum ni tak mau tu cara. Back up. Komen nombor 6 tak lingkup jahanam. Oh tak. Buat strong. Cover ni bye-bye dah. Ni jadi ketak ni bersepok. Pasal tak kenal cara. Sebab tu dia ketak. Dia melakap. Keru ni duk aje nak hilang lagi. Dia kalau buka motor ni tak lebih kurang. Mut. Apa tengok tu. Nya kepui. Dia lah motor orang tua. Orang tua lagu ni. Tu hampa boleh tengok ni. Ini yang inner kilat tadi lah. Dia punya diamond dia memang banyak gila tu.
Bami baru tahu ni kali pertama Bami pakai inner kilat ni. Dia nampak solid. Lawa. Tapi masalah dia lah ni. Ni macam mana dia jual asing ke lagu mana ni? Bami tak tahu, tak faham lah. Sebabnya ori punya dia duduk melekat macam ni. Takkan kita nak kerat. Kau boleh congkeh eh? Betul ke? Okey, faham. Oh, betul lah ni. Tu boleh congkeh. Oh, boleh congkeh benda ni. Tu. Tu. Lester. Okay guys, so yang ni kita dah siap pasang dah. Ni semua ni meter apa semua kita dah siap dah. Cuma dia kita tak pasang lagi depan sebab apa? Kepala kita tak pasang lagi sebab Bami nak tukar kabel tu. Sebab master pump ni Bami tukar baru ni. Master pump yang beli tadi kan. Master pump RCB ni kita tukar baru. Yang master pump lama tu kita buang. Esok kabel nak cabut, kepala kita biar tu. Esok nak beli baru sebab apa tengok ni tu. Kabel. Allah sedih ya. Warna lusuh tu. Kabel ke apa ni. Sedih. Jadinya esok ni alang-alang lah. Orang kata alang-alang kita buka ni. Betul kita buka. Buat lagi habis betul tak. Tukar rim, tukar for depan dulu. Lepas tu baru kita pasang belakang. Tukar mono, tukar arm, tukar rim, tukar nu. Ini. Malam kita selok. Kita lena malam. Tak boleh pergi. Malam kita buat sampai pukul berapa? Sampai pukul 2 pagi, 3 pagi jadi kita sambung hari ni Boleh tengok hari ni kita pergi beli yang ni baru. Lepas tu kita pergi beli Magic Boy. Yang ni kita beli yang 2 pot. Ni nak buat depan. Lepas tu beli bracket semua. Okay, ni barang-barang yang kita beli ni. Injek. Semua ni dish piring dish pun tukar baru dah. Pasang memasak. Tak, kita dah tunggu pijagari dengan pipe tu. Ulung pergi beli tak. Leading lagu ni lambat kalau buat macam ni. Kalau pakai pijagari tu mudah Lepas tu kalau kata ada alat dia lagi mudah. Okay guys, so ni hari ketiga. Kemarin tak ada nak rekod apa semua. Main kalang kabut dengan kita bleeding, mana dengan kita buat rim, mana tukar nu, mana tukar ni. So hari ni hari ketiga ni kita buat projek baru pula. Bukan projek dah, stay sama projek 15 juga. Cuma kita ada rim baru. Kita tak pakai ada Rapido ni. Kita swap Rapido ni, kita change dengan RG Racing. So nampak ni. Tu kita pakai RG Racing. Kita bukan kacuk baru pasang depan saja. Lagi belakang baru kita tukar lain Belakang pun warna purple juga. Asal motor ni plan tu nak pakai Rapido. Tapi disebabkan rim tu baru sampai.
Kan dia sampai sekali dengan cover set. Jadinya pikir-pikir balik pakai je racing lah. Jadi hak ni kita hantar balik. Motor bushik pun korek kok awak. Tidak, projek motor 115 Bami ni asalnya tu sebiji lah. Ni motor bushik. Dia pun tukar inner, lepas tu tukar cover set. Cover set dia pakai cover set Bami balik. Dia pakai cover set ni yang Bami punya, yang lama. Warna grey punya. Inner dia dah tukar dah. Bami punya motor pun nak siap dah. Bleeding dah. Kita dah bleeding dah nampak. Memang jahat. Pam belakang pun dah siap pasang dah. Cuma kita nak buka balik lah. Pasal kita nak pakai rim haji kan. Rim Rapido ni kita hantar balik. Yang hantar pun kita pakai balik. Kita pakai yang kilap punya. Yang one set dia punya. Yang ni kita tak nak tukar lagi ni. Oh buruk ni. Yang ni dengan caution. Caution pun tak ada tukar lagi boy. Pan depan punya ni kita pakai 4 port. Belakang kita pakai 2 port. Lepas tu kulit enjin ni tak ada buat apa lagi ni. Tak ada buka apa lagi, duk pesah hot lain ni. Kulit enjin ni kita nak buat warna gold FZ lah buat. Lepas tu yang ni tak tahu sama ada nak tukar pakai yang racing boy punya ataupun kekalkan dengan Rapido. Yang ni foot rest ni, yang ni asal motor punya. Masa mula-mula beli motor tu, owner dia pakai yang ni. Cik yang buat apa motor yang cik? Kala-mala. Apa hang buat ni, hang korek apa? Hang kata tadi hang buat story WhatsApp kata hang nak fight dengan aku. Hang nak fight dengan aku. Hang tak tahu kata aku kali-kali make up memang lawak. Dah konten je. Video je. Dah ni nak bagi nampak lawa balik lah motor. Motor Y ni abang bushik punya tapi tak boleh mata bushik ni tengok motor kan. Inner lesam. Tambah-tambah pula Bami pula racun. Bila aku racun? Tak ada masa aku racun hang. Aku hanya buat video je. Tak boleh lah. Kami ni sebagai staff kami kena ikut bos. Tak boleh. Tak ada apa. Nak bagi motor ni lawa balik lah. Sebab event Y15 kan 2-3 hari. Yang ni jangan duk record yang ni. Tu hampa tengok tu. Bami baru tahu semua hidup Bami hidup ni. Yang ada mata jana buat keluar. Jenama MCS. Mata jana, mata kayu. Besar lah aku ni. Pakai apa ni? Malu orang oi. Pinggan. Banding dengan ni sikit. Oh, Allahuakbar. Macam tak ada poket. Macam tak ada poket. Oh, macam pakai belting tu. Orang kadang-kadang sempat tanya, pakai belting ke pakai poket? Solid habis ni. Oh, ni apa dia orang ni? Oh, ni orang 3D ni. Okay guys, boleh tengok dekat sini. Cover set sudah sampai. Jadi kita nak pasang cover set ni. Kita angkat, kita buat macam mana? Dia. Nampak dia jealous dah nampak. Pakai acur dah. Nampak? Dia jealous dah. Nampak? Bami kalau make up motor memang lawa, memang kat teracun habis. Tu baru kita turun kambing sikit je. Mak turun kambing habis full dulu ni. Silap pakai tepi raja ni pun tak mau pergi raja dah. Nak tengok ni. Dia raja. Lama ni. Raja tak mau pergi. Sama tak? Dia suruh kita pula. Dan ni sesi kita nak pasang cover set pula. Cuma yang Bami beli ni, yang V2 punya. Sebab V1 dia tak pass stok. Kita lupa ambil dekat Jojo tadi kepala. Jadi alang-alang bushik nak pergi hantar rim tu. Rim Rapido belakang tadi tu kan. Dia nak pergi hantar, nak pergi ambil haji tu. Sambil-sambil tu, tukar kali lah. Nasib baik Bami tanya. Kalau kata Bami tak tanya tadi, tentu raja pula. Kena tunggu esok pula. Lah ni dah pukul 6 dah. Okay guys, so hari pun dah gelap dah. Dah maghrib dah. Tak ada nak pesah apa tadi. Tadi duk pesah dekat Aibam Gami. Okay guys, so ring kita dah sampai dah. Tapi ada masalah satu, kritikal memang tahap kritikal gila-gila part 1 ni. Hampa nak tahu dah, Bami pakai poket 29. So hub ni tebal. Hub ni kena mesin lain ni. Poket terlalu kecil kan. Ni baru 29. Bami pernah pakai dekat Y15 ni 27. 1/1. Terpaksa Jojo main hantar kat kami. Bye lah Jojo. So solution dia, kita nampak satu je. Kita suruh Jojo main hantar. Sebab rantai tu pendek. Jadi kita kena pakai rantai panjang balik. Kita pakai 16-31. Sebab lah ni 15-29. Jadi mana kata tu tak cukup panjang lah. Dia punya rantai lama ni tak cukup sifat dah. Ni cacat. Hak tu apa minit nampak solution dia? Tukar poket. Besar poket. Bami cukup malah kalau kata contoh nak kena pi missing lah, nak kena pinu lah, nak kena pini lah, nak kena malah. Bami duk ingatkan boleh bubur terus pasang terus. Biasalah motor kuat sangat kan.
Poket kena halus. Tak ada lah buat kan. Hampa jangan ambil serius ha. Tak ada apa ni Bami saja pakai poket halus. Sebenarnya dia minta lagi. Patutnya dia kena pakai 41. Bami saja bubuh kalau kata api bubuh 29. Ha, nak pergi nampak solid ya. Tapi pakai 31 pun tak nampak solid dia nampak besar. Nanti lepas pada habis wifi tu baru kita pick up lain ya. Kita pergi mesin lain, kita pergi custom lain, lepas tu kita pakai yang kecil balik kan. Dan ni tak tahu nak buat apa. Kita pasang cover. Sesi pasang cover.